Okay, salam guys. Kita dulu. Salam guys. Bagi-bagi lagi barang tu. Okay. Harga terajang tarif. Murah meriah. Masuk. Ini suasana malam last Masuk pilih. Malam last kami di Expo Ini bawa keluar. Dataran Menara Condong, Teluk Intan ini malam last. So ramai peniaga yang buat lelong contoh peniaga yang di sebelah kemah kami jual baju ni, jual baju pakaian seluar memang tengah lelong. Tengok tu. Murah meriah. Tokek sendiri jadi MC, jadi DJ. Okey, cepat-cepat kita datang ramai-ramai malam ni. Malam ni datang ramai-ramai cepat. Tengah banyak barang nak lelong ni. Okey, malam ni malam last. Kita tunggu sikit lagi dalam 7.30 bangunan menara ni akan pasang lampu lah. Macam biasa dia akan nampak lebih menjerlah dia punya pemandangan nanti ya. Okey. Banyak lagi pilihan siapa-siapa yang nak datang cepat. Kemungkinan besar ramai peniaga-peniaga akan buat lelongan malam ni sebab nak clear stock. Esok kami dah bergerak pulang lah. Okey, malam ni ramai orang tengah lelong ni, boleh tengok keadaan sekeliling tu. Dah berbunyi dengar bunyi loceng jam tu. Itu menunjukkan dah masuk pukul 7 loceng jam ni akan berbunyi setiap 15 minit. Banyak tengah lelong ni, tengah lelong. Cepat-cepat datang. Ini siapa tak datang rugi ni? Siapa tak datang rugi? Tengah lelong. Okay bang, steady bang. Okay. Cepat-cepat. Bab parking jangan risau. Sini banyak parking. Jangan risau bab parking. Parking tak ada masalah sini. Sini banyak lot-lot parking dan banyak lorong-lorong yang betul menuju ke dataran Menara Condong ni lah. So banyak parking, jangan risau. Banyak parking datang ya. Cuaca sekarang pun tengah sejuk. Cuaca sejuk. Tak ada hujan. Mungkin sebab petang tadi dah hujan sekejap. So cuaca memang cantik. Sekarang ni kalau nak bawa family datang, ini best ni. Ni colek buah ni. Kita tengok sikit. Siapa nak colek buah boleh datang. Colek buah dia pakai timbang RM3. Cepat. Ini semua banyak peniaga nak lelong ni. Cepat datang. Banyak pilihan lagi. Nanti kalau dah lelong banyak yang dah habis, rugi pula kan. So cepat-cepat datang malam ni. Kita tutup, kita buka sehingga tengah malam. Mungkin malam ni malam last mungkin sampai 1 pagi ke macam tu lah. Ini suasana dia lah. Memang peniaga-peniaga kecil pun dekat ujung di tepi-tepi menara dataran Menara Condong ni pun ramai yang dah pasang gerai masing-masing lah. Ini banyak nak lelong ni. Sini nak cari perfume. Banyak perfume ada. Ini gerai ni boots kami lah. Boots kami di dataran Menara Condong ni. Kami pun last malam ni last hari ni. Okey. Ni pakaian ni lelong ni. Cepat. Lelong semua. Tokek sini lelong. Jajan-jajan ni macam-macam pilihan. Okey, kat sini jual maruku. Jual maruku dah cuti lah, dah cuti raya. Sebab tu ada satu lot yang kosong dah. Sebab jual maruku dah bercuti raya lah. Okey, nak cari dulu semua di sini. Macam-macam. Mak budak, bapak budak, semua pun boleh. Okay, saya bawa pusing dekat peniaga kecil di tepi-tepi dataran Menara Condong ni. Bagi kita nampak view apa istimewanya dataran Menara Condong ni time malam. Okay. Nak cari jagung cheese, peminat ikan laga. Boleh cek ni ikan laga.
Okey. Kat sini banyak mainan lah. Kat sebelah sini kebanyakannya mainan lah. Mainan kalau anak-anak nak main bubbles, boleh sewa. Boleh sewa. Kita ada maskot ni. Ni maskot. Okey, ni mainan-mainan boleh sewa. Dan saya apa ni? Kopi. Nak brew kopi. Kat sini ada kopi. Mainan macam-macam lah. Kalau bawa budak-budak memang suka lah sini. Okey. Lagi kat hujung sana sampai memang ni lah mainan lah. Tu ada satu lagi gerai kopi nak buka. Selain daripada gerai-gerai di tepi dataran Narucondo ni, kita ada juga food truck lah. Food truck pun banyak juga. Banyak food truck kat sini. Okey, kita ada 1, 2, 3. Biasa ada 4 atau 5 lah food truck kat sini. Ni yang dekat jalan ni. Dekat sebelah sana ada lagi food truck. Ataupun gerai-gerai kekal, gerai-gerai kecil yang kekal tepi kedai. So malam ni pun ada bazar larut malam. Tu dah buka dah tu. Saya alang-alang saya bawa. Terjah sekali sebab video saya buat 2 hari yang lepas kot. Kita tengok bazar larut malam ni, saya tak sempat nak edit lagi. Sebab balik-balik daripada expo ni memang letih kan, terus tidur. Memang tak sempat saya nak edit. So saya bawa teruslah dalam satu video ni. Okey, sekejap kita tunggu dulu trafik. Orang tengah ramai datang. So kita jalan dulu. Angkat tangan sikit. Okey, sini nak try kopi. Saya dengar cerita kopi ni surga ni. Saya dengar cerita. Ni banyak lagi orang nak pasang. Mochi ada. Lelong t-shirt murah-murah. Seluar kaku. Mainan. Ni kasut banyak lah. Kasut selipar. Ni kebanyakan gerai baru nak setting lah. Baru nak set up lah. Cari apa tu, macam-macam stocking. Kebanyakannya baru nak set up lah. Okey, tak sempat lagi nak tengok gerai yang penuh. Sini best. Ada cincin. Ada cincin. Siapa peminat cincin ni, boleh datang. Siapa peminat cincin batu-batu, boleh datang. Ni nanti kalau semua kedai semua gerai dah set up, mungkin banyaklah meriah lah sikit. Yang ini kebanyakannya baru nak set up lah. Macam-macam t-shirt tu. Ni selipar, macam-macam selipar. Ni G-Shock banyak. G-Shock. Kasut panda. Banyak kasut. Kasut berapa bang? RM51 lah. Semua lah ke ikut grade? Kebanyakan 50 lah. Okey. Terima kasih bang. Boleh dapat macam-macam saiz ada tu, saya tengok. Macam-macam saiz ada. RM50 lah. RM50. Okey, sini last dah. Sini seluar bandel ada. Okey. Tengok sikit. Juga ni. Saiz berapa ni? Saiz 33. Besar. Tak muat saya. Okey. So kena tunggu jugalah. Kena tunggu dalam lepas maghrib ke baru full setup untuk bazar ni kita boleh nampak lah. Sekarang ni kita nampak tu G-Shock lah. Okey, sekarang dah masuk waktu maghrib. Jadi saya rasa saya habis dia sampai ke depan tu kita end lah. Okey. Ni jejak warisan apa peminat cincin tadi, batu cincin banyak sini. Shilling ada. Dekat mana ni? Dekat sebelah Menara Condong bazar malam sebelah Menara Condong. Okey. Kebanyakannya tengah setting. Kena set up gerai. Okey, kita kembali ke dataran Menara Condong dah nak masuk maghrib ni kan. Saya belanja view sikit. Belanja view.
Okey, dekat sinilah jalan masuk. So saya end live dekat sini. Terima kasih banyak-banyak yang support saya. Okey. Assalamualaikum. See you when I see you. Bye.